tercekik makanan ikut wire, rupanya anxiety. Saya ada seorang pesakit lelaki berumur 75 tahun datang daripada Terengganu dengan wire rice tube ke hidung. Masuk untuk makan, dia cuma boleh makan susu. Susu akan masuk ke wire tu ke dalam perut dia. Minum air pun satu sudu pun tak boleh. Tercekik. Jadi bila dia tercekik, jumpa dengan doktor scope dia, semua normal. Cek semua normal. Tapi dia makan tak boleh. Makan yang besar pun tak boleh, bubur pun tak boleh, minum air pun tersangkut. Jadi doktor terpaksa lah masuk wire kat dia kan untuk makan ikut rice tube. Datang jumpa dengan saya dengan simptom yang lainnya. Risau, gelisah, sedih, takut, tak seronok, otak fikir macam-macam. Dia tak boleh makan, tak boleh telan, berdebar, perut angin dengan tak selesa, rasa macam pening melayang, mulut kering dengan panas, kepala pening, leher tegang, dada ketat, nafas tak selesa dengan pendek. Lepas tu badannya lemah dengan lengan-lengan badan. Lutut dia pun sakit, betih dia kebas dan sejuk. Jadi saya tengok simptom tu, saya kata ini simptom ni anxiety ni. Anxiety psikosomatik menyebabkan kita rasa tercekik dan doktor terpaksa kena masukkan wire ke hidung dia untuk diberi makan. Kerana apa? Kerana dia orang dah cuba makan tapi tak boleh. Saya bagi ubat anxiety kepada dia. Selepas 1 jam, hilang semua. Dia punya tercekik hilang, nafas dia okey, berdebar hilang, risau gelisah pun tak ada. Dia dah cakap laju dah. Mula-mula datang tu macam sedih, tak nak cakap kan. Dia bangun berjalan semua elok. Dan kita bagi dia minum 1 gelas air habis. Dia kata selalunya 1 sudu pun tak masuk doktor. Tapi hari ni saya minum air banyak. Bagi nasi lemak, lauk ayam, kacang ada, ikan bilis ada dengan sambal. Dibasuh tangan, makan dengan tangan. Habis nasi lemak dia. Tinggal sikit-sikit gitu. Ayam. Selesai. Doktor, dah lama saya tak boleh makan doktor. Hari ni bukan kata minum air 2 gelas. Minum kopi 1 gelas, air kosong 1 gelas. Nasi lemak, lauk ayam semua tu sepinggan habis. Doktor, saya dah lama tak makan macam ni sedap doktor. Apa punca trauma cik? Rupanya dulu dia pernah dapat penyakit sesak nafas. Doktor kata dia lelah. Bagi ubat lelah tak berkesan. Masuk hospital, doktor cek jantung, paru-paru semua okey. Doktor tak bagi ubat gas pun. Doktor pun tak tahu dia sakit lelah, tapi dia kata dia lelah. Lepas tu dia dapat penyakit angin pula. Lepas dia dapat penyakit angin senawa dah semua, sakit perut tak baik-baik. Yang terbaru 3 bulan lepas dia rasa tercekik hingga dimasukkan wire. Dia rupanya stres dengan penyakit dia. Dia stres sebenarnya sebab duk risau pasal isteri dia yang tak sihat. Isteri dia kecemasan darah tinggi. Dia duk risau pasal bini dia tu kadang-kadang. Bini dia pula bila sakit membebel, popek. Jadi dia rimas. Dia rimas tahu tak? Jadi dia jadi tak seronok. Dia tak marah, cuma tak rasa tak seronok. Sebab satu, bini dia tak sihat-sihat. Kedua, dia dengar bini dia beletik. Jadi makin hari makin stres, anxiety dia datang hingga menyebabkan gangguan kepada paru-paru dia, sesak nafas. Hingga dia jadi angin gastrik pun tak baik-baik, pantang pun tak baik. Dan yang terbaru dia tercekik pula. Bila kita stres, dia akan menyebabkan anxiety. Anxiety menyebabkan badan kita sakit dan perasaan kita risau gelisah semua. Bila jumpa doktor kata angin gastrik. Disuruhnya pantang dan macam-macam. Pantang pun tak baik, makin hari makin kurus, jadi tak selesa. Lama-lama dia jadi penyakit tu mengganggu badan psikosomatik, jadi tercekik. Bila tercekik, makan tak boleh, mula jadi lagi teruk. Ramai doktor yang tak tahu sekarang. Dimasuknya wire. Saya jumpa banyak kes anxiety yang mengacau perasaan dan mengacau badan. Anxiety psikosomatik. Gastrik, angin, GERD, kembung, pening, melayang, berdesing telinga, leher tegang, berdebar-debar, sesak nafas, perut angin, kembung, rasa macam gastrik, GERD, IBS katanya, letih, lemah, sakit-sakit sendi. Banyak tau. Banyak betul kes yang disalah diagnose. Doktor kata angin dan sebagainya. Tak jumpa penyakit, dia kata angin. Tak jumpa bila check normal, dia kata normal. Banyak kan? Boleh rawat tau. Boleh baik sebenarnya, boleh baik tanpa ubat. Saya ada cara dia ajar orang baik tanpa ubat. Ada tip dia. Nak mengesahkan, main sini. Tak pasti, main sini. Nak saya tolong, main sini. Saya akan cari punca dia, apa trigger dia. Kita cuba hilangkan trigger dia. Tapi syarat dia kalau nak datang, jangan degil. Bila saya suruh buat ini, awak kena buat. Awak buat ikut arahan saya tu, nanti awak akan baik tanpa ubat. Kalau awak degil, tak percaya, tak terima, tak redha, tak berdamai dengan takdir, tak dengar cakap, tak nak buat, tak payah datang lah. Tak payah. Lagi dengan saya anxiety. No. Tak payah. You percaya, you yakin, you nak buat, baru you datang sini. Tu syarat dia. Okay. Assalamualaikum.